Assalamualaikum. Saya Azhar. Ah, saya baru cuba-cuba nak buat video berkongsi pengalaman dan panduan untuk pemandu e-hailing Grab, Bolt dan Maxim. Yang pertama sekali Maxim lah. Kereta saya ada stiker Maxim. Okey, Maxim. Apa tadi nak cakap pasal apa pula lupa. Allahuakbar. Okey, saya sudah selesai merehatkan diri dan tidur di surau terowong Smart Tunnel. Surau sekarang pukul berapa? 10.30 pagi Jumaat 20 apa? 20 26 27 Disember. Okey, semalam saya nak tanya saya nak cakap pasal kereta lagi lah. Tadi video pasal sediakan apa QR untuk passenger. QR tu apa, alas kaki depan dan belakang yang selesa, yang bersih. Ni menutup ni supaya apa, panas terik passenger. Walaupun pasang aircon, tapi kalau matahari panas terik. Dan juga apa, adjust mirror belakang supaya tidak nampak jelas. Takut apa nampak jelas. Oh, dashcam saya tercabut sebab kepanas. Okey. Ni apa, cermin ni adjust supaya tidak nampak, supaya tidak apa, nanti passenger tuduh kita mengintai kan, tengok dia. Okey, nak kata pasal muat. Okey, ni kereta Proton Saga ni dia ada ni 1 2 3. Apa guna ni? Banyak guna ni. Ada passenger yang bawa baju. Dia nak sangkut. Kalau dia order kereta lain, takut tak ada, kat belakang tak ada menyangkut. Kan. Yang ni Proton Saga BBT ada 3 menyangkut. Itu penting tu. Dah cangkut. Yang cangkut ni dengan tu kita sediakan lah. Dan juga ni wheelchair. Kalau ada keperluan wheelchair, yang ni barang saya dah sedia ada. Jadi saya memang tak muat wheelchair walaupun cabut tempat pemegang apa untuk orang tolak wheelchair. Jadi memang saya kalau ada wheelchair tu memang kena duduk tengah ni lah. Tu untuk wheelchair. Untuk luggage, kalau 1 2 tu boleh lah sumbat belakang. Ini barang saya. Tetapi saya biasanya barang besar sama ada duduk depan. Ni luggage yang beg kotak tu besar, tak sama ada atas seat je lah. Tak apa ni, tak rosak. Tapi pastikan tu lah, yalah, beg apa tu dah berjalan atas roda, atas jalan, dah atau mungkin apa, bila basah tu ada berair. Jadi sebelum nak masuk dalam kereta tu, pastikanlah beg passenger tu bersih. Jangan main angkat je kan. Okey, itulah sedikit sebanyak persediaan kita lah. Saya ni nak kerja solat Jumaat. Ni hari Jumaat. Jadi sekarang berada di Tol Smart Tunnel area tu. Jadi saya nak cuba cari jalan balik menghala ke Pahang. Okey, kita akan jumpa lagi.